I'm getting chills when they tell me you're not yourself. Trying to move, but it's hard, I'm out of breath. Assalamualaikum. Kita dah sampai kat Christchurch Airport. So sekarang ni kita baru lepas ambil beg and kita singgah solat je kat domestic arrival Christchurch ni. Ada surau kat belah hujung sekali dekat area kereta sewa tu. Hai korang. So lepas ni kita akan ambil kereta sewa dan terus bergerak ke Lake Takapau. Jalanan lebih kurang 2.5 jam. So nanti sambung balik. Ciao. Trying to move, but it's hard, I'm out of breath. Nothing belongs to you in life. Oh, the picture of you cuts like a knife. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will miss, got nothing to prove. But in the dark I'm starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're running together, I'll be here for you. Whatever we will miss, we find something new. But in the dark I'm starting to. I'm missing what's you. I see your face, your mouth looks like mine. Pretend to dream, surrounded by ghosts in white. And nothing belongs to you in life. Oh, the picture of you cuts like a knife. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will miss, got nothing to prove. Running together, I'll be here for Morning guys. So kita sekarang dekat Lake Takapau. Semalam sampai BNB pun dah lambat, so tak ada rekod apa-apa pun. Kat sini memang lawa gila. Tengok view daripada BNB ni. Beg ni tahan gila. Aku dah pakai almost 5 tahun. Untuk aku pergi travel, kompartmen dia pun kau boleh tengok banyak. Sini ada zip, sini ada zip. Sini ada boleh letak baju kotor. Sini ada laptop punya kompartmen. Sini untuk masuk luggage punya handle tu. Dan ada zip lagi kat sini. Memang nice lah. Hari ni alhamdulillah sunny. So memang mungkin boleh dapat shot-shot yang cantik lah. Sekarang ni nak pergi salmon farm. Maksud dia salmon punya tempat. Malam main-main tekan-tekan tu. Ya ke? Hari ni kita plan nak pergi salmon farm. So kita akan stay dekat Cromwell. Orang cakap Cromwell time tengah autumn ni cantik.
nampak colour semua macam kuning-kuning, oren tu. Nanti kita jumpa kat sana. Lepas stay 1 malam kat Cromwell, baru kita akan ke Queenstown. So doakan kita orang guys. Assalamualaikum. Sekarang kita dekat Lake Takapo sini. Sini tourist attraction dekat Lake Takapo ni lah. Memang cantik kat sini. Let's go. Okey je. Betul? Assalamualaikum gang. So kita sekarang dekat one of tourist attraction dekat Lake Takapo ni. Kat belakang aku ni. Orang perasan memang ramai lah turis kat sini. Dia cantik, tapi aku tak berapa minat sangat tempat yang ramai orang. Macam tak boleh nak layan sikit. Tapi depends lah, ada orang dia suka pergi tempat turis punya attraction. Macam aku depends lah. Sebab aku suka rehat santai, tak dengar suara orang. Orang cakap macam layan nature, healing lah orang cakap. Tapi okey je dah sampai kan. Di sinilah. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Dah penat ah? Pelan-pelan lah. Kira lah. Okey. Okey, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. So, dah settle sini. Kita nak gerak ke Salmon Farm. Let's go. But in the dark I'm starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're running together. I'll be here for you. Whatever we will miss, we find something new. But in the dark I'm starting to. I'm missing more. So, kita berhenti kejap dekat Mackenzie ni. Kita belum sampai lagi korang. Belum sampai lagi, betul. Atuk nak singgah toilet, so kita berhenti kat sini. Mackenzie, sepanjang perjalanan ni dia ada banyak viewpoint. So selalunya dekat area viewpoint ni ada toilet. So siapa-siapa nak singgah toilet, macam boleh singgah toilet sekejap sambil layan view. Kalau tanya daripada experience aku, New Zealand ni so far dia ada a little bit of Iceland, a little bit of
Switzerland. Cantik lah. Kau boleh tengok belakang. View lake ni memang majestic. Untuk dekat south ni, kita orang punya plan stay kat Cromwell, lepas tu stay dekat Queenstown. Cuma selepas tu aku akan berpecah dengan parent aku. Adik aku akan jalan dengan parent aku sebab diorang tak boleh jalan jauh sangat. Diorang tak larat. So kita akan berpecah. After berpecah tu, aku dengan wife tak book lagi sebenarnya nak stay mana. Sebab kita orang style jalan dulu, tengok kalau macam ada satu tempat tu yang macam kita orang rasa tak puas, kita akan stay situ lah. So far tak ada plan lagi. So nanti aku akan update lah. Apa? Boleh? Tak nak. Ada dekat. But in the dark I'm starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're running together. I'll be here for you. Whatever we will. So kita dah sampai dekat salmon farm ni. Kita tengok je apa ada. Sebab Aidin dia memang minat salmon. Kalau boleh hari-hari dia nak makan salmon. So dalam dah sampai sini, kita tengok lah fresh salmon. Macam mana rasa dia? Let's go. Harga dalam sekilo $35. Sekarang nak bagi kau makan. Ya, mana situ. Ada tu makan, dia makan ni. Ada apa ya situ? Ada apa situ? Ha? Toilet. Ni dia panggil wild salmon. Macam ni dia sebenarnya dia farm lah, dia bukan wild. Ambil batu. Lepas tu nak buat apa? Ha? Nak buat apa? Ingat dia dah tak? Paling dekat air. Dah agak dah. Tak boleh balik kat situ. Tak boleh balik kat situ. Tak boleh. So kita try satu hot sushi. Tengok macam mana rasa dia. Ni kita try bukan chicken, sushi kebab. Sushi kebab pula. Salmon kebab dengan hot sauce sushi yang cook, bukan raw. Sebab Baru tak kurang. sebab takut Din sakit perut nanti. So kita ambil yang cook ni. Sedap tak Din? Tak. Ke sama je macam dekat Malaysia? Lagi sedap. Lagi sedap? Apa yang sedap dia? Dah macam dekat Seoul Garden. Kat Seoul Garden? Campur extra sedap. Oh. Dah nak try pula.
salmon. Rasa salmon. Tapi dia tak ada fishy smell tu. Kan? Mungkin cara cook ke. Dah cakap lah. Korang nak cakap, korang akan rasa. Aku memang tak makan salmon. So tak valid lah nak cakap sedap tak sedap. Tapi dia rasa salmon lah. Korang kena rasa tau. Korang cakap sedap. So kita try pula Lepas tu sushi orang dia. cakap lagi sedap. Lepas tu nangis. Lepas tu kepala explode. Aku dah tanya tadi. Lagi? Dia tak pakai rice wine. Dia pakai vinegar. Sushi. So insyaAllah selamat dia makan. Nak. Salmon. Salmon. Spider web. Rasa sushi. Rasa sushi. Lalu lagi suka. Circle of fools. Whatever we will miss, got nothing to prove. But in the dark, I'm starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're on it together. I'll be here for you. Whatever we will miss. Boleh tapi dia tak. In circle of fools. Whatever we will miss, got nothing to prove. But in the dark, I'm starting to. Kita baru sampai dekat Wanaka Willow Tree. One of extraction dekat Wanaka ni. So kita check sini jap. Ciao. In circle of fools. Whatever we will miss, got nothing to prove. But in the dark, I'm starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're on it together. I'll be here for you. Whatever we will miss, we find something new. But in the dark, I'm starting to. I'm missing what's you. Ada Hollywood ke? Hollywood. Saya nak pegang air. In circle of fools. Whatever we will miss, got nothing to prove. But in the dark, I'm starting to. Whatever they call us. Assalamualaikum guys. Tadi daripada Wanaka Willow Tree tu kita orang jalan kat singgah kat apa ni, Puzzling World. Actually Aidin masa kat airport dia dapat ada template pasal Puzzling World ni. So all the way nak ke Wanaka ni tadi dia cakap jomlah pergi Puzzling World. Kita orang cakap tak tahu kat mana. Kebetulan sebelum sampai Willow Tree tadi memang lalu kat tempat ni, and tempat ni macam famous lah. Siap ada signboard. So dia dah nampak, kita singgah dah kejap. Apa-apa nanti aku update. Ciao. Kita boleh tak kalau orang kena pergi sini tak? Boleh Wanaka. World of World of Venus. Apa sekarang ni? War ni. Apa saja ni Mami? Careful tau. Ni, rehat kat sini. Ui, betul-betul dia betul-betul slop kan. Ya. Illusion.
Tapi on asal buat kita pening lah. Padahal macam Sebab sengit. Dia nampak tak dia apa? ha? Era, dia kena jalan macam ni. Rekod Mami jalan. Dia kena jalan macam ni. Sebab terlampau slope Ni orang ke apa ni? How are you feeling after visiting our second illusion room? Did you like the chair? First note, Cuba korang teka, siapa ni? Siapa Din? Eden Einstein. Good job. Dah tahu dah sama muka dia? Ya. Yeah. Siapa ni? Tak tahu. Jalan je lalu. Come, Mummy. Come here, Mummy. Come sit down there. Dia ada berapa sini? 4 ke? Salah. Dia tak nampak. Ni Ender Pearl. Ender Pearl? Ender Pearl yang dalam Minecraft tu. Oh. Ni Ender Pearl korang. Ender Pearl yang betul-betul. Rasa ni Ender Pearl betul-betul. Ya. Yeah. Okay, ni jalan. Hati-hati. Ni dia chest. Kisah dia. Ke? Lah. Udah dah. Ha. Tak. Oh, dah ni memang betul illusion. Tengok, ni tak ada kan? Kalau kita dekat, ni ada. Kalau kita jauh, ni tak ada. Ya. Magic. Magic. Magical bonbon. I nak pegang. Tak boleh pegang. Nanti dia jatuh. Ya. Nanti dia jadi. Oh, no. Oh, Mami, you kena ni. Telefon ni. Oh, cantik. Pakcik. Tidur ke apa pakcik? Ya. Tangga. Kalau rekod nampak ni, dia punya tu. Kalau macam ni, Ha. you nampak macam Ya. Tapi kalau macam ni, nampak macam tangga. Tak, macam tangga. Ni muka siapa ni? Pretend to dream, surrounded by ghosts in white. And nothing belongs to you in life. Oh, the picture of you cuts like a knife. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will miss, got nothing to prove. But in the dark, I'm starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're running together. I'll be here for you. Whatever we will miss, we find something new. But in the dark, I'm starting to. I'm missing what's you.
Itulah, kita kena cari jalan dia lah. Oi. Oi. Macam bukan. Bukan Adil. Bukan jalan dia. Tapi kau tadi ikut yellow last kan? Sekarang ni ada dekat atas ni. Ingat aku puri. Sama je. Ni tadi kita tempat kita pergi toilet tadi. Ha. Nak kita lari semua lah. Betul. Nak apa? Nak kita jalan semua. Cari mana? Betul. Oh, dah nak kata ada biru. Ya, tahu. Jom kita masuk. Macam mana nak pergi situ? Mungkin I rasa kita kena masuk dah. Kita kena masuk bawah dia je. Ya ke? I don't know. Okey Rin, kita dah jumpa rumah Blue. Dia cakap, no, this is not the corner. Hai? Mungkin kat sini. Ya ke? Dead end juga. Bukan. Bukan Mami, ni dead end salah. Dead end salah. Salah. This is not the Blue. Ah, baru betul. Dead end ni. Betul. Yeay. Yes. Kita dah. Sekarang ni kita dapat. Blue corner. Bukan lah. Tak payah naik. Sampai sini je. Kita dah confirm dapat blue corner lah. Kita tahu apa kat atas tu. Atas tak ada apa, view je. Berjaya jumpa Yellow Rin.